PSM Makassar berminat dapatkan penyerang naturalisasi Harimau Malaya, Sergio Aguero. Menerusi perkongsian wartawan sukan, Zulhelmi Zainal Azam di laman Twitter, pasukan Liga 1 Indonesia, PSM Makassar berminat untuk mendapatkan khidmat penyerang yang beraksi bersama kelab Liga 1 Thailand, Kanchanaburi FC musim lepas. Walau bagaimanapun kelab tersebut tersingkir ke Liga 2 Thailand selepas menduduki 3 tempat tercorot dalam liga dan desas-desus Sergio Aguero bakal kembali mewarnai bola sepak Malaysia hangat diperkatakan apabila kelab yang paling berminat untuk membawa beliau kembali adalah Kuala Lumpur City FC. Aguero bukanlah nama asing bagi peminat bola sepak KL apabila beliau pernah beraksi bersama kelab feeder KL City iaitu KL Rovers pada musim 2019-2020 sebelum berhijrah beraksi bersama Penang FC. Kini PSM Makassar bakal bersaing dengan KL City untuk mendapatkan penyerang lincah Harimau Malaya yang beraksi 18 penampilan bersama Kanchanaburi FC musim lepas. Beliau gagal menjaringkan sebarang gol untuk kelab tersebut namun berjaya melakukan satu bantuan gol. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.